Tuh. Ujung kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Amin Usyid. Kepada yang baru sampai, kepada yang baru terjumpa, ternampak channel ni, aku ucapkan selamat datang dan semoga korang semua terhibur. Kepada yang belum subscribe, korang subscribe dulu. Kepada yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan dan juta terima kasih. Aku doakan korang semua semoga berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Okey kan, seperti yang diperkatakan musim banjir Jadi hari ni aku turun ke port yang biasa. Okey, keadaan air kondisi air naik Kita tengok banjir, ladang-ladang banjir kan Okey geng, teruskan menonton, yang ke mana. Okey, nanti aku update kalau ada surat. Okey, bye. Mantap. Teruskan menonton, yang ke mana. Ya. Oh, buat. Tuh. Auto release. Look. Ya Allah, lepas. Ya Allah, lepas. Aduh, gila kasar weh. Terbuka. Hui, rakam. Sekilo lebih geng. Belakang tu tadi geng. Dia main kat belakang pokok sawit tu. Balik sekali. Paling kat depan tak mau. Paling kat tepi dia ni samar. Ada anak-anak geng. Anak-anak. So kita berkampung kat sini lah. Berkampung. Memang kita kerja kan hari ni. Okay, stay tune lah. Tengok lah macam mana. Belum nampak hasil lagi geng. Belum nampak hasil lagi. Okay. Wah lagi. That's right. Alhamdulillah. Okay. Okay. Ini boleh. Okay, mantap.
Sawit dia dulu. Gila, ujuk kan. Alhamdulillah. Ujuk nampak macam besar. Mantap. Jackpot. Cantik lah. Kena SP mantap. Ya Allah. Ada. Ibu dia kan. Mantap. Sai geng. Ya Allah. Sai. Kena juga. Padu lah. Kasar je. Mantap. Aduh, susah. Bina alam sebelah. Bujuk kena. Bujuk. Terbah. So, ujuk. Ujuk kedua. Ya, besar. Aduh. Ada ibunya.
Tapi nak kena geng. Kena. Aduh, terkena plantin. Astagfirullahaladzim. Okey geng, cukup video aku untuk hari ni geng. Tamat sudah Hari ni alhamdulillah bergasak lagi geng. Musim kali ni bergasak musim banjir. So musim ladang-ladang sawit banjir tinggal lama oleh air. Jadi okey stop sampai ini. Saat ni sekarang ni okey stop dulu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Di akhir video ni kita nanti tengok hasil seperti biasa. Di akhir video ni kita tengok hasil. Alhamdulillah Oh tadi mula permulaan memang ada gorgon gorgon lepas Kita tarik lepas depan mata kan Oh nanti kita tengok macam mana. Kemudian selepas itu mendapatkan gorgon. Alhamdulillah pengumbat kerinduan lah. Alhamdulillah Okey, kepada yang belum subscribe, kau subscribe dulu. Subscribe, tekan butang subscribe, like, share dan komen. Okey geng, alhamdulillah bergasak lagi musim banjir di pot yang biasa. Kalau korang perasan di last aku pernah sampai sini dalam setahun lebih Ni pot dia. Pot haruan berkumpul, markas haruan berkumpul. Aku gempur dulu kat sini. So aku datang balik ni, memang rindu pot ni. So tengok ladang-ladang sana semua tenggelam air tenggelam. Jadi kat sini pun air naik kan. Parit ni jarang cuci kan. Itu air dah cuci sekali. Tapi kita tak datang lah. Tengok tak mari. So ini kesan ada cuci ni. So sekarang dia dah penuh balik rumput semai. Air naik. Boleh nampak boleh casting lagi ni. Rumput tak terlalu tebal. Jadi lain kali kita datang lagi. Kita cuba. Ada nampak penumpukan anak-anak ikan haruan Jadi okey, sampai situ dulu. Okey, assalamualaikum, bye bye. Okey, terima kasih kan, terima kasih. Okey. Tak bujuk ada sebenarnya. Lupa nak cakap ni, bujuk ada 2 ekor bujuk. Alhamdulillah kali ni memang jackpot lah bujuk Pengubat kerinduan dah mula-mula tadi lepas dapat bujuk pula dah lepas haruan tu depan mata dapat gorgon haruan gorgon, lepas tu dapat bujuk pula. Alhamdulillah bujuk 2 ekor geng. Okey, baik jom tengok bujuk. So haruan ada 4, 5 ekor. Haruan 7. Haruan 2. So semua 7 Haruan 5, bujuk 2. Total semua 7 Total semua 7.
Tujuh petala langit seru namanya, tujuh petala bumi kerunakannya. Keris sakti kekuasaan raja, keris sakti kebesaran